Dalam kepala dah boleh agak. Ini saiz yang memang ngam untuk si kecil yang baru nak mula belajar kayuh. Bila angkat kotak, rasa padat dan meyakinkan. Masa bilik-bilik kotak, jelas tertulis 12 inch. Bila kotak dibuka, satu persatu komponen dikeluarkan. Basikal datang dalam keadaan separa pasang, jadi memang ada beberapa part yang perlu dipasang sendiri. Spana leper pelbagai saiz perlu disediakan untuk pasang komponen. Mula dengan tempat duduk, kemudian pedal, tiada kesukaran untuk dipasang. Rasa puas bila skru diketatkan satu persatu. Lepas tu, tayar depan pula dipasang. Bila pegang tayar tu, jelas nampak tayar ni jenis tebal dan lebar. Dari situ sahaja dah boleh rasa basikal ni dibina lebih stabil dan premium. Seterusnya, handle dipasang ikut penanda aras yang ada pada batang. Handle lalu diketatkan menggunakan spanar.